Di kegelapan dalam laut dalam, sejenis makhluk merangkak. Ia seperti pijat-pijat kayu, tetapi sangat besar dan berbaju zirah. Ini adalah isopod gergasi. Ia saudara purba pijat-pijat kayu darat sebesar kucing. Matanya sesuai untuk senja abadi. Isopod gergasi hidup di tempat tiada matahari. Zirahnya yang rendah dan fleksibel menahan tekanan dan malam abadi. Isopod gergasi ialah pijat-pijat kayu. Panjangnya hingga setengah meter, beratnya lebih sekilogram. Ia berzirah seperti kereta kebal mini. Ia boleh menggulung diri jadi bola lindungi perut lembutnya. Isopod gergasi ada mata faset. Ia menangkap pantulan cahaya sama. Misai panjangnya mencari makanan dalam kegelapan total. Isopod gergasi makan bangkai. Kadang ia menangkap mangsa perlahan. Ia boleh menahan lapar yang amat, seolah hidup dengan aturan berbeza. Isopod gergasi ciri utamanya adalah penjimatan tenaga yang drastik. Isopod gergasi hidup di air sejuk, metabolismenya sangat perlahan. Jantungnya berdegup jarang, ototnya bergerak perlahan dan makanan dicerna lama. Isopod gergasi makan sehingga kenyang bulat, lalu berminggu-minggu tidak mencari makan. Dalam kurungan, isopod gergasi pernah hampir tidak makan selama bertahun-tahun dan masih hidup. Isopod gergasi akan menggulung menjadi bola padat, menyimpan haba dan tenaga. Ia menunggu dengan tenang sehingga dasar laut menghulurkan makanan semula dari atas. Rumahnya ialah dasar Atlantik Barat, Laut Caribbean dan Teluk Meksiko pada kedalaman ratusan hingga 2,000 meter. Isopod gergasi hidup di tempat yang sentiasa malam, sejuk dan tekanan tinggi. Di lumpur lembut terdampar sisa ikan, sotong dan serpihan bangkai paus. Isopod gergasi perlahan-lahan meronda lurah dasar laut. Apabila makanan jatuh, ia menjadi antara yang terawal. Berjam-jam ia mengoyak daging dengan bahagian mulutnya yang kuat. Ia juga hampir tidak bergerak untuk menjimatkan tenaga. Kadang-kadang isopod gergasi hampir menguburkan diri dalam lumpur, hanya meninggalkan sesungut dan matanya di luar. Spesies laut dalam sering alami, gigantisme. Suhu sejuk melambatkan metabolisme. Badan besar lebih baik simpan tenaga dan lambat sejuk. Isopod gergasi menang dengan saiz di mana pemangsa kurang. Makanan jarang tiba, tetapi dalam kuantiti besar. Cangkerang kitin isopod gergasi adalah perisai dan rangka tega bawah tekanan. Mata faset mengumpul serpihan cahaya. Misai panjangnya menangkap bau dan getaran. Apa yang lebih menakutkan pada isopod gergasi, kelaparan rekod atau pandangan dari kegelapan? Sila komen. Di internet, isopod gergasi dipanggil lipas laut dan ditakuti kerana menyerang manusia. Ini mitos. Isopod gergasi hidup terlalu dalam dan tidak naik ke pantai. Apabila nelayan menarik keluar bola perisai yang bergerak-gerak, isopod gergasi hanya melindungi perutnya. Isopod gergasi betina mempunyai poket, kantong kulit tempat anak-anak besar berkembang, sudah menyerupai dewasa. Pertemuan robot bawah air dengan umpan menunjukkan isopod gergasi antara yang pertama tiba. Ia ada hidung tajam di kedalaman. Isopod gergasi mengejutkan sains pada abad ke-19 apabila pukat dalam laut pertama kali menaikkan lipas gergasi. Ini mengejutkan saintis kerana makhluk darat biasa ini ternyata adalah haiwan laut yang besar. Kemudian, isopod gergasi mempunyai telur terbesar di kalangan invertebrata laut, hampir 1 cm. Betina membawa telur dalam kantung. Anak-anaknya lahir menyerupai dewasa. Spesies ini jarang dirakam bukan kerana bilangannya sedikit, tetapi kerana dunia isopod gergasi adalah kegelapan malam yang dalam. Ia kelihatan seperti makhluk asing, padahal hidup di bumi. Jika anda minat makhluk nyata tetapi menyeramkan, isopod gergasi adalah panduan ideal ke jurang. Ini adalah saluran makhluk bumi. Langgan untuk melihat lebih banyak penemuan seram. Akan ada lebih banyak raksasa lagi. Jumpa lagi.